Luka Modric, dilahirkan pada 9 September 1985, di Zadar, Kroasia. Ialah seorang pemain bola sepak profesional Kroasia yang sangat diraikan. Dianggap secara meluas sebagai salah seorang pemain tengah terhebat sepanjang zaman dan pemain bola sepak Kroasia terbaik dalam sejarah. Beliau terkenal dengan disi luar biasa, hantaran yang tepat, kawalan bola yang menakjubkan, dan keupayaan luar biasa untuk mengawal tempoh permainan. Beliau terutamanya bermain sebagai pemain tengah untuk Real Madrid, di mana beliau telah mencapai kejayaan besar. Modric memulakan kejayaan profesionalnya dengan Dinamo Zagreb, di mana beliau memenangi 3 gelaran liga berturut-turut. Bakatnya dengan cepat menarik perhatian kelab-kelab Eropah, membawa kepada perpindahan ke Tottenham Hotspur pada tahun 2008. Di Tottenham, beliau mengukuhkan dirinya sebagai bintang Liga Perdana sebelum membuat perpindahan berprofil tinggi ke Real Madrid pada tahun 2012. Tempohnya di Real Madrid adalah luar biasa. Beliau menjadi bahagian yang sangat diperlukan dalam bahagian tengah mereka, membentuk gandingan ikonik dan memimpin kelab itu mencapai kejayaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, termasuk 6 gelaran Liga Juara-Juara UEFA, rekod bagi mana-mana pemain. 4 gelaran La Liga. 2 gelaran Copa del Rey. Pelbagai trofi domestik dan antarabangsa yang lain. Di peringkat antarabangsa, Modric adalah ikon bagi pasukan kebangsaan Kroasia, berkhidmat sebagai kapten mereka. Beliau telah memimpin Kroasia mencapai kejayaan yang luar biasa, terutamanya membimbing mereka ke final Piala Dunia FIFA 2018, di mana mereka menduduki tempat kedua dan menduduki tempat ketiga di Piala Dunia FIFA 2022. Persembahan luar biasanya untuk kedua-dua kelab dan negara memuncak dengan beliau memenangi anugerah berprestij Ballon d'Or pada tahun 2018, memecahkan duopoli sedekat oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, serta memenangi anugerah pemain lelaki terbaik FIFA. Legasi Luka Modric ditentukan oleh permainan tengahnya yang mahir, koleksi trofinya yang luar biasa, kepimpinannya yang memberi inspirasi, dan impaknya yang berpanjangan sebagai figura yang merendah diri namun sangat berbakat dalam bola sepak dunia.